Selamat datang ke Robani Ami. Okay, baru mendarat di Robani ni. Suhu sekarang -12. Agak terbatuk lah sebab sejuk sangat. So ni suasana train yang baru sampai. Ramai orang macam bergambar dengan background Robani Ami macam tu. This is not hotel, this is Airbnb. I know. Yeah. Kalkakandas. Yeah, I think I know. Let me see. Daripada Rovaniemi Railway Station, kita orang naik taksi and kena charge 10 euro untuk datang ke sini, ke khemah Torpikotti rasanya nama dia, untuk letak luggage. Dan harga untuk letak luggage dalam ni, satu luggage harga dia 5 euro. Kami ada 3 luggage equal to 15 euro. Aku rasa dekat Helsinki aku tak nampak matahari. Kat sini aku nampak matahari. Wow, buat bergerak sikit. Korang mesti ingat vibes salji dekat Helsinki dengan Rovaniemi ni sama kan. Tapi depan mata kita orang tak sama. Nampak lain kan. Dekat Rovaniemi ni semua putih. Tengok ke bawah pun putih. Tak adalah macam dekat Helsinki kan macam nampak ranting-ranting warna hitam kan. Kat sini meranting semua warna putih. Sebelah aku ni korang boleh nampak taman. Semua putih. Kita orang pun putih tak? Nak review pun makanan sama. Makan je lah. Okay. Lama kami lepak kat kedai makan tadi. Sebab Elika tak boleh habiskan, so aku kena habiskan. Portion banyak, so dia macam take time sikit lah. Sekarang makan dah settle. Wow, blurries. Salji tengah turun. Dekat belakang aku ni adalah Art Iku. Macam kalau korang nak tahu Art Iku ni apa, korang pergi kat Google lah. Yang aku tahu nak masuk dalam tu kena bayar lebih kurang RM100. Dan aku dengan Elika tak berminat lah nak masuk ke dalam tu. Jadi kita orang just masuk, macam buka pintu masuk, tak payah bayar lagi. Boleh duduk situ. Belah kanan ada galeria. Kalau nak masuk yang berbayar tu kena masuk ke dalam lagi. Which benda tu yang kita tak buat lah. Tapi sekarang ni dah lepas waktu maghrib di Rovaniemi, pukul 3 petang. Okay, boleh nampak lampu diorang dah buka. Dah waktu maghrib lah. Technically matahari dah turun. Right. Ini adalah galeria dalam Artikum. Kalau korang jenis suka tengok art macam ni, bolehlah masuk sini. Bagi orang yang suka art, aku suka tengok ni lah. Okay, sekarang ni bahagian belakang ataupun sebelah Artikum ada satu tempat yang macam open lah kot. Macam mana tempat tu tak pasti lagi, so kita akan pergi sana. Tempat tu kalau cuaca dia okey, ada possibility untuk tengok Northern Light lah. However, hari ni dekat cerita dimaklumkan hari sangat cloudy, tapi kami still nak try pergi juga kat sana, nak tengok macam mana. So let's go. Tapi kembali lagi kita kepada segmen semua tempat cantik. Sekarang ni parking lot belakang ni pun cantik. Kalau ikutkan, kami tak ada tujuan ni sekarang pergi mana. Sebab kami just berjalan-jalan je. And okeylah, ada lah tujuan dia ialah untuk berjalan ke tempat kami yang tak habis tadi. Esok baru kami pergi ke Santa Claus Beach.